Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara bayar PTPTN secara online melalui aplikasi My PTPTN. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita buka dulu aplikasi My PTPTN dalam telefon kita. Kemudian kita perlu log masuk ke akaun My PTPTN kita. Macam biasalah kita perlu masukkan nombor kad pengenalan kita dekat sini. Lepas tu kita masukkan password My PTPTN dekat sini. Kemudian kita log masuk. Seterusnya kita dibawa ke paparan utama akaun My PTPTN kita. So dekat sini kita perlu klik pada bahagian pembayaran pinjaman. Lepas tu dekat paparan ni pula kita perlu masukkan nombor kad pengenalan kita dekat sini. Kemudian kita klik tanda right ni dan lepas tu kita klik seterusnya. Okey, dekat sini pula kita perlu tik pada pilihan akaun ni. Sekiranya kita mempunyai banyak pinjaman, dia akan keluar senarai dekat sini. Macam Cik Ya ni hanya satu pinjaman, so kita tik yang ni. Lepas tu kita klik seterusnya. Okey, dekat paparan ni pula kita perlu masukkan berapa jumlah pinjaman yang kita nak bayar. Kita boleh je bayar sedikit-sedikit ataupun kita boleh bayar semuanya. Okey, untuk video kali ni Cik Ya nak bayar semuanya. Jadi kita perlu dapatkan jumlah baki pinjaman yang kita ada lagi untuk kita nak buat pembayaran. Okey, baki pinjaman tu kita boleh tengok melalui penyata yang kita dapatkan daripada PTPTN. Ini adalah contoh penyata PTPTN. Okey, lepas dah masukkan jumlah, kita klik OK. Seterusnya, kita akan dibawa ke paparan ini. Dekat sini, kita perlu masukkan kod rujukan dan kod promo. Okey, untuk kod rujukan ni, kita boleh dapatkan daripada pegawai yang incas PTPTN kita. Kalau tak ada kod rujukan, boleh abaikan sahaja. Seterusnya, kita scroll ke bawah. Dan untuk bahagian pilihan bayaran ni, dia ada dua pilihan. Pertama, FPX Online Banking dan juga yang kedua, kredit ataupun debit card. So, untuk video kali ni, Cik Ya pilih FPX Online Banking. Lepas tu, kita dibawa ke paparan ini. Dekat sini, kita perlu pilih bank. Kita klik yang ni dan kita pilih bank mana yang kita nak buat pembayaran. Lepas dah pilih, kita klik sah dan bayar. Okey, seterusnya kita perlu log masuk ke bank yang kita nak guna untuk buat pembayaran. Macam Cik Ya ni, Cik Ya guna Maybank to You. So, kita log masuk ke Maybank to You kita macam biasalah. Masukkan username, password. Lepas tu, kita log masuk. Seterusnya, sila pilih akaun dekat sini. Lepas tu, klik continue. Seterusnya, keluar paparan macam ni. Kita semak dahulu. Jika dah semuanya betul, kita klik confirm. Seterusnya kita akan dapat satu notification. So, kita klik yang tu, kemudian kita klik approve. Seterusnya keluar macam ni. Kita klik done, lepas tu kita klik yang ni. Lepas tu keluar status macam ni, successful. Ini menunjukkan kita dah pun berjaya membuat pembayaran. Seterusnya dekat aplikasi My PTPTN akan keluar status macam ni. Terima kasih, bayaran anda telah berjaya. Seterusnya, kita klik selesai dan akan keluar maklumat transaksi macam ni. Dekat sini, kalau kita nak cetak resit, kita klik dekat cetak resit yang ni. Seterusnya, keluar resit macam ni. So, kita save ataupun hantar resit ni melalui WhatsApp dan sebagainya. Itu sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video.